Kalau korang rasa orang good cat tu dah cukup cute, yang ini lagi cute. Inilah TQ Wuling Bingo EV yang dah pun di-preview di Malaysia Auto Show. Kereta ni sesuai sangat untuk girl tau. Desain Bingo EV ni lebih compact dan nampak feminin berbanding dengan Seagull yang lebih sharp. Kalau korang jenis yang sukakan fun, aesthetic and minimalist, ini kereta ni memang sesuai untuk korang. Kereta ni senang dipandu, jimat dan memang perfect untuk urban drive. Tak peliklah jadi top seller dekat Indonesia. Untuk charging menggunakan DC fast charging, kereta ni boleh charge dari 30% sehingga 80% hanya 30 minit sahaja. Ini pula bahagian belakang dia masih nampak cute dengan lampu LED yang bulat. Kereta ni tiada power boot. Untuk keluasan teram belakang dia ni memang cukup-cukup luas. Kalau korang kat cover ni, dia boleh isi lagi barang dalam ni sebab ruangan dia memang cukup dalam. Untuk bahagian dalam pun sangat minimalis dan moden dengan kombinasi warna two-tone brown and tan. Di bahagian tengah ni pula, tak ada halangan atau border so korang boleh letak handbag korang dekat sini. Gear shifting dia pun simple dan mudah nak kawal. Seat menggunakan fully leather match dengan kombinasi warna dashboard tadi. Walaupun compact tapi dalaman dia memang cukup-cukup luas. Headroom dan legroom dia pun sangat luas. Bingo EV ni memang sangat cute and cantik, sesuai sangat untuk perempuan-perempuan dekat luar sana. Nak seri review kereta apa pula lepas ni? Cuba komen.